Aku tak payah masuk universiti boleh berjaya. Buat apa masuk U? Buang masa lah. Ada sijil tapi otak kosong. Itulah ayat orang muda yang selalu cakap sekarang bila borak pasal sambung belajar. Dia akan cakap kos mana lagi bodoh dan hidup ada SPM sahaja dah boleh berjaya. Baru-baru ini, seorang influencer bernama DMA Islam kata kos meskom bodoh. Kos teater, menari, buang masa je ambil. Of course, geng-geng students yang ambil kos ni sangat triggered dengan statement tu. Tapi, tengok komen dan reaction orang lain, kebanyakannya setuju dengan dia. Sekarang borak pacai ni dah jadi trend sebab semua orang suka walaupun apa yang diborak tu nothing, tak ada ilmu. Kajian daripada Stanford University pada 2021, bila seseorang bercakap dengan penuh keyakinan walaupun maklumat dia salah, orang tetap lebih percaya. Ini dipanggil confidence heuristic. Manusia cenderung percaya kepada gaya, bukan isi. Orang yang kurang ilmu, dia lebih yakin sebab dia tahu apa yang dia cakap. Bodoh, tapi berani. Sebab dia ada confident lah, dia boleh bercakap. Hanya orang tak graduation akan fikir macam ni sebab dia tak faham pun macam mana proses universiti ni. Dekat uni bukan sekadar belajar je, tapi dewasakan orang. Kajian oleh Brookings Institution, graduan universiti lebih cenderung untuk fikir secara layered thinking. Mereka boleh mengasingkan fakta, pendapat dan emosi. Pelajar di universiti ni akan semak sumber dan membezakan fakta dan manipulasi. Student belajar cara semak fakta. Influencer belajar semak fakta macam mana? ChatGPT. Apa beza sumber yang boleh percaya dengan tak boleh percaya? Apa maksud bias? Apa itu maksud fallacy? Inilah orang yang dekat universiti belajar. Ya, betul. Ada orang tak masuk universiti tapi jadi cerdik. Kita tak nafikan benda tu. Tapi janganlah sampai rasa macam diri kau pandai sangat sebab kau just viral. Ilmu bukan tentang keyakinan semata-mata. Dan universiti melatih benda tu. Semua orang tidak diajar di TikTok. Hanya orang bodoh cakap benda bodoh. Plus, dia tak layak pun cakap part universiti ni sebab dia pun tak graduate. Macam mana tu? Masalah orang kita sekarang macam biasalah. Suka judge ilmu berdasarkan gaya bercakap sahaja. Gangster sekolah dulu yang duduk kelas belakang sebabkan dia ada confident, dia lagi pandai bercakap, dia diangkat jadi influencer ilmu untuk generasi sekarang. Ini pun sebenarnya nasihat untuk student universiti. Untuk lebih berani bercakap, build your own communication skill. Bukan hanya berani bergaduh dekat Twitter dan komen dekat TikTok je. Itu pun satu benda yang kita boleh ambil daripada DMA Islam ni. Dia hebat bercakap tapi hanya mampu bercakap kosong. Orang kata bodoh tapi berani. Sebab itulah dia kalah boxing baru-baru ni.